Okey, di bawah message juga kita ada promotion. Nanti kamu boleh tengok apa benda ada dalam tu. Tapi saya tak layan sangatlah. Ada juga order. Ini order saya yang sebelum ni. Kan kita tengok credit balance. Okey. Petang tadi saya dapat dalam berapa tadi ni? Detail dia. Malam tadi lah 80 sen ni. Dan kita mau claim tadi RM7.51. Okey, baik. Kita pergi kepada page credit back kita balik. Kan? Search. Kita kena klik claim. Kita kena tulis claim credit. Barulah kita boleh pergi page ni. Kalau tidak, kita tak akan jumpa. Okey, macam mana kita nak menyoping okey, kita pilih lah. Carilah apa benda yang kita nak. Kebetulan ni kita boleh search. Udah nak puasa, lepas ni kita nak raya, kita tengok apa solar. Kalau kita tak ada apa pilihan dekat ni, kita boleh search solar light. Solar light apa dia betul lah, solar light lah. Kalau kita nak lampu raya, kita kena tulis lampu raya lah. Dan tak ada masalah. Dalam temu ni kita tulis solar outdoor light. Tu dia. Udah keluar gambar tu. Okay. Ini baru nampak raya. So kita boleh pilih lah apa item yang kita nak order ni. Okey, panduan nak order. Kita tengok star yang diberi. 4.5 tu kira boleh lah. Kalau bawah daripada 4.5 tak usah belilah kamu. Ada yang bermasalah kecuali keperluan barang kita memang kita nak sangat barang tu. Ini 4.7. Bila kita baca review dekat sini, semuanya kata excellent. Jadi itu penting Itu penting untuk kita pastikan pembelian kita betul ataupun kena scam ke ataupun tidak. Banyak sini apa? Okey, sekejap lagi kita akan tunjukkan macam mana cara nak memilih, nak membayar menggunakan credit back ni. Sekejap lagi kita sambung lagi. Kejap lagi koma. Keep it up, don't give up. Okey, koma. Kita dah tinggal masa 50 minit je Alright. Macam mana cara kita nak pilih item dalam tas credit bag ni? Pastikan dalam page ni. Kalau bukan page ni, mana dia bukan kita bukan berada dalam tas credit bag. Itu penting mesti ada tulis credit bag atas ni ada claim lagi ni, apa semua ni. Kalau tak ada ni bukan. Okey, kita pilihlah salah satu contoh lampu ni. Kita minat lampu ni 4.7 dia punya review. Okey lah, boleh lah kita pilih lah. So kita pilih, kita pick, masukkan dalam tu, pick to withdraw credit. Nampak dia dah masuk situ RM25.89. Dia bagi balik kat kita RM23.31. Kita pick lagi satu, apa lagi, pick lagi, ditambah dalam tu RM36 credit back kita berdasarkan pembelian RM40.42. Katalah kita nak beli benda ni pula, apa nama ni, lapis PVC bathroom. Dia punya review pun 4.7. Okey lah tu, boleh lah tu. Sekarang kita dah RM76 total. Kita dapat balik 90%, RM68. Ini kalau kita nak check out, boleh check out lah ni. Sebab duit kita ada. Tadi berapa? Baki kita tadi banyak juga kan, dekat RM100 juga. So kalau kita gunakan duit tadi, masih kita tak perlu bayar apa-apa. Tapi sekiranya kita membeli lagi dan terlebih daripada itu, saya nak benda ni, katakan saya nak lampu dia lagi, lampu raya lagi, withdraw credit, dia ada pula kita tahu RM115, credit back yang dapat RM103. Okay.
Yang ni kalau nak share out, dah boleh share out lah ni. Alright, maksimum pembelian kita hari ni diberi, tengok bahagian atas tu, maksimum 160 aja, tak lebih-lebih. Kalau kita beli 200 pun, credit back yang diberi hanyalah 160. Yang tu kita kena ingat lah. Janganlah kita ingat beli 200 kita boleh dapat sampai 180. Tak, dia ada limit dia. Kita kena check bahagian atas ni. Yang ni RM 160. Okey, nanti bila kita dah pasti benda ni, pastikan benda ni kita selesaikan dalam tempoh sebelum 47 minit nanti. Okey, kita sambung lagi sikit. Oh, saya nak lampu ni RM12 je lampu ni. Solar ni berapa meter. Lampu color ni, dia dah boleh banyak pokok ni. Kita ambil color ni RM2, tambah lagi, tak apa, kita masuk lagi. Ini contoh aja. Okey, total yang kita nak beli adalah RM129.35. Kita akan dapat balik kredit back RM116.42. Okey, kita check out. Bila kita check out, ya, ada offer lagi. Pay now to get, ada lagi dia kata. Dalam RM1, itulah. Pembelian kita, kalau kita nak guna Touch 'n Go boleh, nak guna kad boleh, Google Pay boleh, cash and delivery pun boleh. Okey, tengok subtotal pembelian saya adalah RM129.35. Dia kata je jimat RM229. Saya entah tidak, semua tak tahulah. Order total RM129.35. Saya ada kredit back dalam akaun saya tadi RM95.48. Jadi baki yang saya kena bayar adalah RM33.87. Jadi baki ni lah yang saya bayar untuk pembelian saya yang berikut ni. Tapi kalau duit kita memang ada banyak, melebihi daripada RM129, kita tak perlu bayar pun. Kita guna duit tu je kita bayar untuk pembelian kita nanti. So, dalam pembelian saya ni, kita boleh pilih. Kalau kita guna nak bayar kad, kita pilihlah kad. Kalau kita nak Touch 'n Go, ataupun kita nak Google Pay, ataupun cash on delivery, masalah dia, dalam cash on delivery, kita tak akan dapat claim apa yang kita beli malam ni. Lepas kita dapat dan kita bayar baru kita dapat. Itu saja kelemahannya. Kita tak akan dapat automatik. Kita bayarlah. Okey, lepas kita bayar nanti, terus dia akan pergi kepada page claim ni. Dia akan keluar ni terus. Jadi untuk malam ni kita kena claim teruslah. Saya ni dah berapa malam dah ni. Besok, lusa, tulat aja lagi bakinya. So jangan lupa pula, lepas kita bayar apa semua tu, kita terus claim kat sini. Alright kawan, so keep it up. Selamat bershopping at Temu dengan menggunakan credit back. Keep it up, don't give up.